Mungkin nak terus sehari pun boleh, tapi maksimum dalam masa 2 hari, you all kena follow up, first follow up. Hari keberapa? Hari kedua. Dah ada first follow up, iaitu pada 22 hari bulan 8, kita dah buat first, bukan first call first follow up. Okey. First follow up ni tujuan dia untuk apa? Adalah untuk kita remind dia tentang kewujudan kita. Sebab you all perlu tahu, data menunjukkan selepas daripada 48 jam, seseorang itu akan mula melupakan awak. Sebagai contoh, ataupun seseorang itu dah lupa apa yang dia buat. Sebagai contoh, katakanlah saya tanya Syira, apa yang you buat daripada pukul 9 pagi semalam sampai 12.30 malam semalam? Mungkin Syira boleh beritahu. Tetapi, katakan saya tanya Syira, apa yang you buat 3 hari lepas? Iaitu pada hari Khamis lepas, daripada 9 pagi sampai 12 hari, Syira tak boleh bagi tahu dah. Sebab apa? Sebab memori kita hanya bertahan selama 48 jam sahaja. So dah melupakan orang yang kita call tadi. Orang yang kita call tu akan melupakan kita dah. That's why first follow up kita adalah untuk remind kewujudan kita pada dia. Apa yang kita nak hantar? Persoalannya apa yang kita nak hantar? Okey, macam biasa, benda yang kita nak hantar adalah tanya khabar untuk first follow up. Tetapi, kebanyakan daripada you all, saya perhatikan most of the company, dia hanya hantar tanya khabar tu macam mana? Assalamualaikum Cik Alia, sihat? Cik Alia pun balaslah, Waalaikumsalam, sihat. Lepas tu you dah tak tahu nak balas apa dah. Betul tak itu yang terjadi? Betul tak Sima itu yang terjadi? Mana Sima? Betul tak? Betul. Okey. You all jelas tak ni saya terangkan ni? Setakat ni jelas tak? Jelas. Jadi, cara nak tanya khabar dengan cara yang sangat betul adalah kita ingatkan semula masalah yang dia hadapi. Contohnya, Cik Alia tadi pada first call kita dengan dia bercerita tentang masalah bacaan gula dia yang tinggi sehingga mencecah 13-14. Contohnya. Okey. Jadi, tanya khabar kita tadi tu bukan hanya Assalamualaikum Cik Alia, sihat ke? Tak. Tetapi kita lebih guna Assalamualaikum Cik Alia. Boleh tak Ika nak tahu macam mana bacaan gula pada pagi ni? Nampak tak maksud saya? Nampak tak? Nampak. Cik Alia, boleh tak saya tahu bacaan gula Cik Alia pada pagi ini? Sebab 2 hari lepas kan Cik Alia bercerita pada Ika yang mana bacaan gula sehingga cecah 14. So pagi ni macam mana Cik Alia? Apa yang bestnya, dia you sedang remind dia kewujudan diri yang pertama. Yang kedua, dia rasa sangat bahagia bila mana ada orang ingat masalah dia. Ada orang ingat masalah dia. Sampai you boleh sebut bacaan gula 14. You boleh sebut macam tu, dia sangat suka sebab ada orang caring pasal dia. Mungkin husband dia pun tak tahu. Anak dia pun tak ambil tahu. Tapi you ambil tahu. Okey? Kita nak menjual ni, saya cakap awak saya selalu guna perkataan ni. Kita nak menjual, kita kena tunjuk